5 penjenayah Malaysia paling ditakuti sepanjang sejarah. Kalau sebut pasal jenayah, ramai akan bayangkan kisah dari luar negara, pembunuh bersiri, rompakan pelik atau kes yang macam filem. Tapi sebenarnya Malaysia pun ada sejarah gelap dia sendiri. Bukan selalu, tapi cukup untuk buat orang ingat sampai hari ini. Ada kes yang dulu gegar satu negara, ada nama yang jadi sebutan media bertahun-tahun, dan ada juga individu yang sampai sekarang masih dikaitkan dengan jenayah paling kejam dalam Malaysia. Dalam video kali ini, kita bukan nak sensasi atau mengagungkan siapa-siapa, tapi nak imbau semula beberapa kisah penjenayah yang pernah jadi antara paling digeruni di Malaysia. Kisah yang mungkin kau pernah dengar atau mungkin kau baru tahu hari ini. Nombor 1, tak lain dan tak bukan, Mona Fendi. Penjenayah paling legend sepanjang zaman. Mona Fendi, dia sendiri pernah kata, "Aku takkan mati." Dan benda tu macam betul. Walaupun dia dah kena hukuman gantung pada tahun 2001, nama dia masih disebut-sebut. Pada tahun 2018, keluar filem Dukun lakonan Umi Aida yang dikatakan diinspirasi oleh cerita Mona Fendi. Tahun 2023, Malik keluarkan lagu yang chorusnya menggunakan lagu nyanyian Mona Fendi. Dan akan datang tahun 2026 akan keluar filem Polong yang juga diambil dari kisah Mona Fendi. Ini membuktikan dia sentiasa hidup di pemikiran masyarakat. Nama sebenarnya Maznah Ismail. Sejak muda, Mona sudah bercita-cita untuk menjadi terkenal. Dia pernah mencuba bidang seni seperti nyanyian dan tarian demi mengejar impian tersebut. Dalam perjalanan hidupnya, Mona bertemu dengan suaminya, Muhammad Noor Afandi Abdul Rahman, yang juga sangat menyokong cita-citanya. Pasangan ini kemudian cuba membina nama dalam industri hiburan dengan menghasilkan album berjudul Diana serta beberapa penampilan di televisyen sekitar tahun 1980-an, termasuk video muzik lagu Ratapan Anak pada tahun 1987. Namun usaha itu tidak membawa kejayaan besar. Selepas gagal dalam dunia hiburan, pasangan ini beralih kepada dunia perbomohan dan amalan mistik. Mereka mula menawarkan khidmat spiritual kepada golongan tertentu, termasuk individu berpengaruh. Dari situ, mereka mula mengumpul kekayaan sehingga mampu memiliki rumah mewah dan kenderaan mahal. Kejadian yang paling menggemparkan berlaku pada tahun 1993 apabila seorang ahli politik, Mazlan Idris, dikatakan mendapat khidmat mereka untuk tujuan mendapatkan pengaruh politik. Dalam satu perjanjian yang melibatkan bayaran besar dan kepercayaan kepada barang mistik, mangsa akhirnya dipanggil ke rumah Mona di Raub, Pahang. Di situlah tragedi ngeri berlaku. Mangsa dibunuh dan tubuhnya dikerat sebelum ditanam di sekitar kawasan rumah tersebut. Kehilangan Mazlan hanya disedari selepas beberapa hari apabila beliau gagal menghadiri beberapa acara penting. Kes ni terbongkar selepas salah seorang suspek ditahan berkaitan kes lain sebelum membawa polis ke lokasi kejadian. Siasatan akhirnya membawa kepada penemuan jenayah tersebut dan penangkapan Mona, suami serta seorang pembantu mereka. Perbicaraan kes ni menjadi antara yang paling sensasi di Malaysia. Mona pula sering mencuri perhatian kerana kelakuannya yang tenang dan sering tersenyum di mahkamah. Pada akhirnya, ketiga-tiga mereka dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Nombor 2, Botak Chin. Wong Swee Chin, lebih dikenali sebagai Botak Chin, merupakan antara penjenayah paling terkenal di Kuala Lumpur pada era 1970-an. Walaupun hanya berpendidikan sehingga tingkatan 3, ramai menggambarkannya sebagai seorang yang bijak dan cepat belajar. Awalnya, beliau menjalani kehidupan biasa dengan bekerja kecil-kecilan seperti menjual ikan di pasar malam. Namun, pengalaman dipukul oleh Samseng kerana enggan membayar wang perlindungan telah mengubah arah hidupnya. Dari situ, Botak Chin mula terlibat dengan kumpulan gangster kecil sebelum akhirnya menubuhkan kumpulan sendiri selepas mendapatkan senjata api secara haram. Pada usia muda, dia sudah terlibat dalam beberapa siri rompakan bersenjata. Selepas ditahan dan dipenjarakan selama beberapa tahun, dia cuba berubah dengan membuka perniagaan kecil. Tapi, tekanan hidup dan pengaruh dunia jenayah menyebabkan dia kembali aktif dalam dunia gangsterism selepas dibebaskan. Sekitar pertengahan 1970-an, dia membentuk kumpulan yang lebih besar dan terlibat dalam pelbagai rompakan termasuk bank,
pusat perjudian dan truk berperisai. Kumpulan ini menjadi sangat berbahaya sehingga Kuala Lumpur pada ketika itu sering digambarkan sebagai tak stabil akibat jenayah bersenjata. Walaupun terkenal sebagai penjenayah, ada juga yang menganggapnya seperti Robin Hood versi tempatan kerana dia dilaporkan menjaga kebajikan ahli kumpulannya. Orang juga cakap hasil rompakan tu dia agihkan kepada orang miskin. Akhirnya, selepas beberapa siri operasi besar-besaran polis Botak Chin, akhirnya ditangkap selepas pertempuran bersenjata. Beliau kemudiannya dijatuhkan hukuman bati pada tahun 1981 atas kesalahan memiliki senjata api. Nombor 3, Bentong Kali. R. Kalimutu atau lebih dikenali sebagai Bentong Kali merupakan penjenayah ganas yang aktif sekitar akhir 1980-an sehingga awal 1990-an. Dilahirkan di Bentong Pahang, beliau dikenali sebagai seorang yang panas baran sejak muda. Beliau berhenti sekolah awal dan mula terlibat dengan kumpulan gangster Geng 04 yang banyak terlibat dalam aktiviti jenayah seperti rompakan dan pengedaran dadah. Beberapa kali beliau ditangkap dan dipenjarakan namun kembali aktif selepas dibebaskan. Selepas keluar dari penjara, Bentong Kali membentuk kumpulan sendiri dan mula melakukan jenayah lebih serius. Tidak seperti penjenayah biasa yang menyembunyikan identiti, dia sering bertindak berani dan terbuka. Antara kejadian paling bergemparkan ialah apabila dia dilaporkan melepaskan tembakan di majlis perkahwinan, menyerang individu tanpa sebab jelas dan terlibat dalam beberapa kes pembunuhan. Menjelang awal 1990-an, dia menjadi antara penjenayah paling dikehendaki di Malaysia dengan puluhan kes jenayah berat dikaitkan dengannya. Operasi besar-besaran dilancarkan untuk menjejak Bentong Kali. Akhirnya, pada tahun 1993, dia berjaya dikesan di sebuah rumah di Medan Damansara. Dalam insiden berbalas tembakan, Bentong Kali ditembak mati oleh pihak berkuasa selepas cuba melarikan diri. Nombor 4, Mat Komando. Ahmad Muhammad Arsyad atau lebih dikenali sebagai Mat Komando berasal dari Yan Kedah. Dia pernah berkhidmat dalam tentera sebelum meninggalkan kerjaya tersebut tanpa penjelasan yang jelas. Selepas tu dia kerja dalam pelbagai bidang biasa untuk menyara keluarga. Tapi rasa tak puas hati dengan kehidupan normal bawakan dia kembali ke dalam dunia yang berisiko tinggi. Mat Komando kemudiannya merekrut bekas anggota tentera dan membentuk kumpulan jenayah dikenali sebagai Geng 13. Kumpulan ini terkenal dengan taktik rompakan ala ketenteraan yang sangat terancam. Antara tahun 2001 hingga 2002, kumpulan ini dilaporkan terlibat dalam puluhan kes rombakan di beberapa negeri dengan jumlah rampasan mencecah jutaan ringgit. Mereka juga berani kerana tidak memakai topeng ketika melakukan jenayah. Operasi besar-besaran akhirnya dilancarkan untuk menumpaskan kumpulan ini. Beberapa anggota berjaya ditangkap atau ditembak dalam beberapa insiden. Mat Komando sendiri beberapa kali berjaya meloloskan diri walaupun hampir ditangkap. Namun pada akhirnya, hasil maklumat risikan membawa pihak berkuasa ke lokasi persembunyian di Kedah. Dalam insiden berbalas tembakan, Mat Komando akhirnya ditembak mati selepas cuba melarikan diri. Yang kelima, Hanafi Mat Hassan. Hanafi Mat Hassan, seorang pemandu bas ekspres, menjadi perhatian negara selepas terlibat dalam kes jenayah seksual dan pembunuhan yang sangat tragis pada tahun 2000. Mangsa Nur Suzaili Mukhtar, seorang jurutera komputer, telah menaiki bas yang dipandu Hanafi. Dalam perjalanan, mangsa menjadi mangsa jenayah rogol sebelum akhirnya dibunuh dengan kejam. Kes ini mengejutkan ramai kerana ia berlaku dalam sebuah kenderaan awam yang sepatutnya selamat. Siasatan polis membawa kepada penangkapan Hanafi tidak lama selepas kejadian. Dia didakwa di mahkamah mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan dan Seksyen 376. Selepas perbicaraan, dia dijatuhkan hukuman mati mandatory. Hukuman gantung telah dilaksanakan di penjara Kajang menutup episod tragik yang memberi kesan besar kepada masyarakat ketika itu. Jadi itulah senarai 5 penjenayah Malaysia paling digeruni sepanjang sejarah. Apa pula pendapat anda tentang video kita pada hari ini? Kalau anda suka video ni, jangan lupa subscribe channel ni. Jangan lupa juga like, share dan komen. Berikan pendapat anda di ruangan bawah. Nama saya Daniel. Terima kasih kerana menonton. Selamat tinggal. Jumpa lagi. Assalamualaikum.